Salam sejahtera. Pagi ini saya kongsikan kepada anda semua satu alat kawalan jauh untuk auto gate pagar rumah automatik. Okey, masalah dia ialah butang merah ni kadang-kadang bila ditekan lampu indikator tidak padam. Okey, saya tunjukkan masalah kepada anda. Kalau dah buka dia macam ni. Okey. Sebelah kanan ni yang hijau. Kalau tekan dia menyala. Kalau lepas dia padam. Okay. Lepas tu kita cuba yang merah ni. Merah. Tekan menyala. Lepas padam. Tapi kadang-kadang dia tak padam. Nampak tu? Okay. So ini masalah butang. Anda kena tukar butang yang baru ni. Kalau kita ganggu dia, dia okey. Okay. So kalau simpan dalam poket, kadang-kadang tersentuh, dia menyala. Bateri habis. Okay. So, apa yang anda perlu lakukan ialah buka dan gantikan tag switch yang baru ni. Okey, boleh? Selamat mencuba.